Okay, hari ni saya nak terangkan macam mana step-step ataupun peringkat untuk cek PCOS ataupun PMOS. Okay, first patient akan datang ke klinik dan kita akan buat saringan dalam bentuk questionnaire lah. So akan jawab beberapa soalan dan kita jumpa doktor. Okay, lepas doktor consult, doktor akan cek in body lah selalunya. In body ni kita tengok physical and then kita tengok untuk yang detail consultation kita akan cek berapa jisim otot, berapa jisim lemak dan sebagainya lah untuk kita tengok dia punya metabolisme dan sebagainya. Okay. And then yang kedua kita akan syorkan untuk lakukan saringan darah. Saringan ujian darah ni kita bahagi pada dua pula. Satu ujian metabolisme, satu ujian hormon. Ujian metabolisme ni merangkumi ujian untuk contoh fatty liver, dia tengok HbA1c, tengok kolesterol, tengok darah merah, and then kita tengok buah pinggang dan sebagainya lah. Okay. And then kita go for hormon. Okay. Untuk PCOS ataupun PMOS, paling penting adalah kita tengok level of testosterone ataupun hormon lelaki lah. Tapi kepada pasien TTC, kita anjurkan untuk lakukan saringan yang lebih menyeluruh. Kita include juga hormon thyroid, hormon estrogen, LH-FSH dan sebagainya lah. Okay? So itulah step kepada nak check PCOS ataupun nak establish diagnosis. And then last one adalah kita akan scan. Okay, scan ni, it depends. Kalau you dah berkahwin ataupun sexually aktif, memang kita akan proceed TBS terus lah. Tapi kalau yang belum berkahwin, kita boleh scan atas saja, tak ada masalah. Okay, so jangan takut. Jangan takut. Step ni sangat mudah and at least you dapat diagnosis yang betul. Sebab nak rawat PCOS, nak rawat PMOS, kena tahu you betul ada PMOS ataupun tidak. Ada pasien datang jumpa kita, dia ingat dia PCOS ataupun PMOS. Bertahun-tahun dia hanya assume saja dan kita check rupanya bukan PCOS, bukan PMOS. So rawatannya lain lah. Rupanya hormon lain bermasalah. Okay. So siapa yang dapatkan saringan PCOS dan juga rawatan PCOS atau PMOS, datang ke poliklinik Ana, Air Keroh dan juga Jasin. Okay.